Assalamualaikum. Pencarian motor pencen nombor 1. Ini adalah Yamaha XSR 900. Kepada mereka yang meminati motor-motor retro, saya rasa ialah dah nama pun retro kan. Retro mestilah untuk orang-orang yang dah berumur sikit. Tapi ada juga orang muda yang sukakan motor-motor berbentuk klasik seperti ini. Design 70-an, 80-an mungkin. Dan okey, pertama sekali kita kena bagi tahu keadaan sebenar di pasaran tempatan. Okey, XSR 900. Ianya adalah versi retro kepada motosikal Yamaha MT-09, MT-09. Enjin sama, CP3, chassis sama, cuma mungkin dia menggunakan tangki yang berbeza dan yang paling ketara, tangki berbeza, lampu bulat, meter bulat, menjurus ke arah retro. Handlebar saya rasa adalah sama seperti MT-09, mungkin saya salah tapi saya rasa ia sama. Dan seat, yang paling ketara, seat adalah berbentuk satu seat yang panjang dan juga lampu belakang, lampu brake yang berlainan. Lain pada tu ialah sebiji MT-09 yang biasa. Okey, sebagai calon pertama untuk kempen pencarian motor-motor pencen saya, pencarian motor pencen saya, masalah yang terbesar untuk model XSR 900 ni, ini tidak wujud dalam pasaran Malaysia. Okey, kenapa saya boleh ada motor seunit ni, XSR ni? XSR ni adalah motor milik Hong Leong Yamaha Motor Malaysia. Dan mereka baru masuk seunit untuk mereka jangkakan nak jadikan sebuah motor promo atau motor marketing, dan sebagai usaha mereka untuk membawa masuk model ini secara import lah. Tetapi entah kenapa, entah di mana silapnya, Yamaha tak jadi nak bawa masuk SSR ni, dan juga dia tak bawa masuk SSR yang lain. Sama ada SSR 700, SSXR 155, kita ada 250, saya tak sure about 250, tapi 150 tu ada SXR. Saya tak tahu, saya tak pasti kenapa. Mungkin mereka risaukan bahawa SXR ni bakal merosakkan pasaran MT-09 atau MT-07 mereka, atau pasaran model-model MT, iaitu motor naked version. Walau apa pun alasan, motor ini tidak wujud di Malaysia, kecuali mereka yang mengimport secara bersendirian. Maknanya mereka sama ada motor tu adalah motor recon daripada Jepun ataupun dan sebagainya. Yang saya dapati dalam pasaran online atau pasaran di Malaysia, sama ada pengimport yang betul membawa masuk SSR secara grade import, bermakna secara recon daripada Jepun. Dan harga yang dibawa atau dipasarkan adalah agak mahal. Sebagai contoh, SSR 700, walaupun ini sebuah recon dan ditulis itu mempunyai setelah pun melalui sejauh 15,000 km, telah digunakan sejauh 15,000 km, tetapi masih lagi dijual pada harga yang agak tinggi, ke hampir 50,000, 40 lebih. Dan kepada SSR juga ada juga yang dibawa masuk secara grade import, juga lingkungan harga 50 lebih ke 60 kalau tak silap saya. Dia agak mahal. Oleh itu choice ataupun pilihan yang lainnya, terdapat juga ada 1-2 iklan kalau tak silap saya jumpa yang hampir serupa, warna sama, menggunakan Yamaha 60 tahun anniversary. Separuh orang kata ini adalah versi Kenny Roberts Senior. Walau bagaimanapun, versi yang terdapat dijual dalam pasaran online tu, ia ni adalah sebuah MT-09 yang telah pun di-convert. Maknanya dia beli sendiri lampu, dia beli sendiri meter, lampu belakang. Macam mana cara dia bawa masuk, mungkin daripada pasaran second hand di Jepun. Itu pun dijual atas harga yang agak menakjubkan jugalah. Jadi apa nak buat, maknanya untuk pilihan motor pencen saya, Yamaha SSR, gagal sebab tiada dalam pasaran. Tapi kita cerita jugalah ciri-ciri dia, apa yang menarik, apa yang tak kena pada saya.
Okey, kita cerita dulu sisi-sisi negatif atau sisi kekurangan pada motor jenis macam ni. Okey, pertamanya anda kena letak dalam batu jemala otak masing-masing bahawa ini adalah motor jenis retro. Jadi bila dikatakan jenis retro, ianya tidak mempunyai sebarang perlindungan angin di hadapan, bermakna tiada windscreen. Boleh saja kalau kita nak pasang windscreen di bahagian depan ni, tetapi bagi saya kalau dah pasang windscreen tu, dia akan macam merosakkan sikit lah nilai estetika motor retro ni. So apabila kita nak gaya tu nak kena ada, biar bergaya kata orang kan, tapi tahan je lah, kena tiup di angin. Jadi bagi saya, sebarang penunggangan melebihi 140 km sejam ianya mendatangkan satu keperluan untuk badan kita untuk menahan angin. Jadi untuk penunggangan yang agak lama sedikit, dia akan menyebabkan kita terasa lenguh sikit lah bahu kerana melawan angin. Okey, ciri kedua, saya menjangkakan seat ini adalah seat yang agak selesa. Kerana daripada segi fizikalnya ianya agak tebal kan, dia agak kata orang tu kedudukan dia, arti kata lain orang panggil ni macam banana seat, maknanya macam pisang lah, maknanya dia panjang. Sayang sekali rupanya seat ni tidak comfortable langsung untuk penunggangan jarak jauh. Penumpang saya mengatakan, pemonceng saya mengatakan seat ni sebenarnya adalah agak kecil, agak pendek lah sebenarnya cerita. Jadi kalau yalah, kita punya pemonceng sekarang pun bukanlah macam zaman dia selim-melim dulu kan. Faham-faham sendiri sudahlah, kerana rumah saya pun dah kira tahap nak pencen dekat tu. Jadi dengan kedudukan lampu belakang ni, dengan seat dia yang pendek, kalau kita punya pembonceng tu kena pula menggunakan beg, mengenakan beg haversack atau beg gayut belakang tu, mungkin akan sama ada boleh diletak atas meter, atas lampu ni lah, tapi mungkin bakal merosakkan lampu tu. Tapi yang paling penting, ruangan belakang dia agak terhad. Jadi bila agak terhad, dia jadi tidak selesa lah. Sama juga dengan saya sebagai penumpang, saya sebagai penunggang, untuk saya mengharapkan lebih keselesaan bagi penumpang belakang, saya akan menganjak ke depan sikit. Namun apabila bahagian ini dan bahagian ini seolah-olah tidak memberi keselesaan langsung kepada peha, dalam peha. Okey, jadi kita akan rasa macam satu lekuk kat sini. Jadi macam tak selesa lah, ni macam benda yang keras. Yang benda ini akan menyebabkan bahagian dalam peha kita almost close to groin. Jadi akan merasa sedikit tidak selesa apabila menunggang untuk beberapa jam. Ini adalah komplain yang paling besar daripada pembonceng saya, daripada isteri saya sendiri. Okey, saya menggunakan motosikal ni untuk perjalanan untuk penunggangan saya ke Johor Bahru, daripada Kuala Lumpur ke Johor Bahru. Rupa-rupanya pemijak kaki belakang ni ini agak tinggi. Kedudukannya agak tinggi sebenarnya. Kalau apabila penumpang anda duduk dan kaki dia letak sini, menyebabkan pehanya adalah berbentuk L betul lah. Jadi dia agak tinggi, macam mencangkung. So bayangkan kedudukan tersebut adalah agak menyeksakan sikit lah untuk penumpang, untuk pembonceng, kerana harus berada dalam keadaan kaki yang terbengkok dan agak tinggi. Dan apabila kaki tu agak tinggi terangkat dan tiada tempat sandar di belakang atau tiada tempat pemegang di belakang, ia terpaksa bergayut pada penumpang, pada penunggangnya. Jadi yalah, memang boleh feeling romantik sikit kan, boleh peluk-peluk, tapi sebenarnya agak
memberi ketidakselesaan kepada pada penumpang belakang, pembonceng belakang, kerana footpack agak tinggi kedudukannya, kerana seperti kebanyakan motor-motor retro, sebenarnya footpack tu dekat bawah. Footpack tu lebih rendah di bahagian bawah. Cuma saya perasan disebabkan motosikal ni menggunakan subframe ataupun chassis daripada MT-09, maka kedudukannya masih lagi sporty, dan monoshock yang berada di pada kedudukan berikut menyebabkan bahagian belakang ini agak nampak sporty dan terjongkit sepatutnya, tetapi kerana subframe ni juga menaik tinggi, maka footpack pun jadi tinggi. Bila footpack jadi tinggi, menyebabkan penumpang belakang, pembonceng belakang harus melipat kakinya agak tinggi, dan boleh menyebabkan ketidakselesaan, terutama pada bahagian kelangkang, peha, dan mungkin bahagian belakang betis. Okey, satu lagi komplain kecil, bagi saya komplain kecil lah, kerana ciri-ciri motosikal yang sebegini rupa. Ketika menunggang pada waktu hujan ataupun jalan basah, pelindung air atau pelindung lecak untuk bahagian roda belakang adalah yang bahagian ini, yang terlekat pada banana swing arm tu, dan ianya agak pendek, dan mudguard yang bagi saya biasalah, kedudukan agak standard ni, cantik jugalah. Yang masalahnya adalah bahagian sini. Bahagian sini yang mana expose kepada air yang mercik naik ke atas. Jadi untuk penumpang, bahagian bawah peha dia dekat sini akan basah dengan cepat. Begitu juga kalau waktu saya menunggang bersendirian, solo riding, bahagian belakang, bahagian tongking lah saya cerita, bahagian buntut belakang saya basah kerana air naik sini dan terus saja naik membasahi ke arah ini. Sebab bahagian sini tak ada, bahagian sini tak ada pelindung. Dia tak ada bahagian pelindung, atau mudguardnya agak kecil. Jadi bahagian sini adalah expose dan air akan naik. Jadi bahagian, kalau anda menunggang seorang dalam waktu hujan, nescaya kalau bawa beg belakang basah, kalau tak bawa beg, punggung belakang akan basah. Okey, lampu retro. Nama pun dah retro kan. Tapi lampu ini mungkin sebabnya ia berlandaskan model 2016 dan juga adalah versi retro untuk Yamaha MT-09 versi pertama. Jadi bahagian lampunya adalah jenis mentol, warna kuning, ya. Dia bukan LED. Macam pakai minyak tanah pun ya. Seperti biasa, lampu tersebut seluruhannya agak terang tetapi warna kuning, dan ianya adalah jenis mentol dan bukan LED. So ada waktu-waktu tu menunggang dalam keadaan yang agak sama-sama. Jadi kalau nak jadi cari motor pencin, kenalah lampu LED, sebabnya mata pun dah out. Okey, sistem brake. Sistem brake. Tengok sini. Ini yang belah kiri, bahagian hadapan kiri. Ini adalah bahagian hadapan kanan. Bermakna ada ABS, tapi sebelah kanan saja, sebelah kiri tak ada. Dan bahagian belakang yang juga ada ABS lah. Okey, versi SSR 900 ni, iaitu model 2016, menggunakan base model MT-09 version 1. Jadi bila version 1 tiada slipper clutch, tiada quick shifter. Tak ada quick shifter lah. Bila tak ada quick shifter, tak boleh lah kita nak naik gear atau turun gear tanpa menggunakan tuil clutch, tuas clutch ni lah. So kena pakai, tak boleh langsung upshift ataupun downshift, kerana MT-09 version 1 dia tak ada quick shifter. Version 2 punya MT-09 ada quick shifter untuk naikkan gear saja, upshift, downshift tak ada.
Dan version ketiga dan keempat atas dan bawah lah full quick shifter. Jadi sayang sekali MT-09 SXR 900 versi ini adalah menggunakan base model MT-09 version 1. So tiada quick shifter. Okey, kesimpulannya, pertama sekali SSR ni tidak wujud dalam pasaran Malaysia kecuali anda beli sendiri ataupun beli melalui grey importer. Saya tak pasti pula kalau daripada segi pembelian motor-motor import yang sebegitu, adakah ia mendapat warranty daripada Yamaha Motor Malaysia. Saya rasa tidak lah. Dan secara kasarnya, saya menyukai SSR 900 ni. Saya inginkan SSR sebenarnya motor SSR ni ada di Malaysia. Dan antara model-model SSR yang favourite saya adalah SSR 700, SSR 700. Selain dia punya menggunakan enjin CP2, untuk SSR 700 tu menggunakan enjin CP2, iaitu sama dengan MT-07. Kalau kita gunakan exhaust pom-pom-pom bunyi dia macam Harley Davidson, itu macam best. Lepas tu kalau versi retro macam ni, SSR tu saya dapati dalam YouTube antarabangsa daripada barat, Mak Saleh sana banyak menggunakan SSR 700 untuk mereka lakukan perjalanan solo ataupun adventure riding ataupun touring. Sekarang ni tak semestinya kalau kita nak touring, nak bawa motor adventure yang tinggi kan, dua purpose tu. Sekarang ni motor retro dah boleh pakai buat touring, pakai motor kart pun boleh touring kan. Jadi saya merasakan keinginan saya untuk buat touring ataupun merayau macam tu menggunakan motor-motor retro ni. Sayangnya SSR 700 langsung tak ada kat Malaysia. Kalau ada pun macam tadi saya kata tadi, yang grey imported dengan harga yang melambung tinggi. Dan itulah dia sesuatu keinginan saya yang saya rasakan tidak akan berjaya, dan terpaksa pangkah SSR sebagai calon motor pencen saya. Jumpa lagi dalam siri akan datang. Saya Anwar Norik. Ikuti perjalanan saya mencari motor pencen saya. Jumpa lagi. Assalamualaikum.